Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk sharing session kali ni masih lagi audio sahaja. Audio, saya minta maaf kalau saya salah sebut, tapi yang masih audio sahaja sebab saya masih malas bersiap. Saya masih, janganlah cakap malas, dia macam tidak rajin untuk bersiap, kemudian set up kamera dan bercakap di depan kamera. Okey. Buku hari ni ataupun novel hari ni adalah Nun, Kembalikan Dia Semula, karya Sakuzan, diterbitkan oleh Jiwa. Sebelum tu saya baca buku ni dalam tahun lepas, bulan Ogos 2024. Nanti orang kata, ya ke kau baca tahun lepas? Kenapa baca tahun lepas hari ini, sekarang ini baru kau mau buat sharing session? Kenapa lambat sangat? Sebab tidak ada mood. Satu, sebab saya tidak rajin. Satu, sebab saya rasa macam nantilah saya buat sharing session. Tapi tiba-tiba saya rasa macam apa salahnya kalau saya buat sharing session? Sebab bila hujung bulan ni ya? Hujung bulan ni ke hujung bulan depan? PBI KL 2025, saya tak ingat. Okay, sebab PBI KL kan sudah tidak lama lagi, sudah menghampiri tarikhnya. Jadi mungkin siapa-siapa yang terdengar sharing session ni mungkin okey, bolehlah beli dan baca, lepas tu nilai sendiri, bolehlah beli macam tu lah. Saya ingat lupa tau, tapi saya cuba. Okay, saya cuba. Sebab dalam ni pun ada tabing, cuma saya tak saya tak catat lah apa bendanya. Nun ni mengisahkan seorang watak bernama Nawa. Nawa ni dia bekerja sebagai penyelidik ataupun scientist, researchers ataupun scientist yang bekerja untuk satu badan, saya tak ingat dia sama ada dia bahagian NGO ataupun dia kerajaan. Oh maaf. Okey, macam ni. Dalam kejap, saya mau start macam mana? Kita start daripada Nawa ataupun okey, bayangkan dulu kawasan tempat Nawa tinggal ni sudah ditenggelami air. Jadi, diorang punya pakaian ataupun diorang punya public transport semuanya memudahkan pergerakan diorang daripada satu tempat ke satu tempat. Yang penting semuanya memudahkan diorang sama ada boleh elakkan diorang daripada ditenggelami air ataupun basah, macam gitulah. Jadi di dalam daerah ini pula ada jenis ikan. Ikan ni diorang ambil sikit untuk buat kajian. Jadi bila diorang tengah buat kajian, Nawa ni lah, Nawa dengan NGO tadi tu kan, diorang buat kajian. Lepas tu diorang macam cantum, saya tak tahulah dia punya exact terms ni, untuk rasanya untuk geng-geng biotech, biomedical mungkin. Diorang akan lebih tahu diorang punya terms tu lah. So diorang macam gabungkan DNA ikan tu dengan macam ada sel, saya tak ingat, dia macam sel manusia gitu kan. Lepas tu diorang macam cantumkan, ada DNA baru, dia boleh macam cantum, boleh jadikan manusia. Macam tu, boleh buat satu clone lah macam itu. Jadi dalam pada masa diorang buat research tu, buat satu kanak-kanak yang menyerupai siapa? Cuba teka. Jadi dalam pada masa si Nawa ni untuk cuba siapkan projek tersebut, macam-macam hal jadi, macam-macam ujian, macam-macam dugaan, macam realiti kehidupan kita jugalah kan. Contoh, kita seorang yang cemerlang di tempat kerja, tapi dalam pada masa yang sama kita diuji. Di rumah kita ada masalah, di rumah kita tidak bahagia macam mana yang orang nampak. Dia macam mau tunjukkan yang kehidupan ni tidak sempurna 100%. Macam mana bagus pun kita masih ada sedikit dalam kehidupan kita tu kita akan diuji, sama ada dari segi kalau Nun ni, untuk Nawa, dia ada masalah sedikit dengan suami dia. Lepas tu ada masalah dan sejarah juga tentang anak dia. Dan ada sejarah sedih sikit juga pasal bapak dia. Lepas tu dengan company yang dia kerja ni. Tapi dalam pada masa yang sama, bila dia work on this project kan, ada orang lain yang datang dalam hidup dia dan boleh buat macam mana nak bagi perumpamaan ni. Dia macam dalam masa kita tengah sedih-sedih ni, ada orang lain datang dalam hidup kita, dia jadi macam
Tada! I am the... Apa kita kata? I am the rainbow. Macam tu. Saya adalah sinaran mentari yang akan menghangatkan hari-hari anda. Macam dalam kehidupan ni bukanlah dia macam hujan, mendung sahaja. Masih ada pelangi, masih ada cahaya matahari yang akan datang untuk buat kita gembira, menghangatkan hari kita macam gitu. Aduh, saya minta maaf sebab lama dah tak buat sharing session kan. So saya macam kata-kata tu hilang. Dan orang-orang yang saya cakap itu yang datang untuk menceriakan hidup Nawa tu dua orang researchers juga. Kalau macam orang buat projek kan dia macam ada sub dia kan. So ada orang yang tolong ni buat part ni, ada orang yang buat part ni. So macam dalam tu ada satu couple and satu orang nama dia Alden. Banyak jugalah benda. Tapi dia macam slice of life lah, senang cerita. Dia macam menunjukkan realiti kehidupan juga. Sebab Nawa dia bekerja, lepas tu ada sisi dia yang dia tengah berduka, dia tengah down, gila-gila down, gila-gila. Lepas tu macam mana dia bangkit semula, macam itu. Buku ni dia banyak message. Bukan message lah, dia macam, saya tak tahu lah nak guna words apa, tak word dia punya terms tu, tapi dia macam buat kita fikir yang clone ni bukan macam tu je kita boleh buat clone. Tak, maksudnya memang boleh buat clone macam gitu je. Senang lah, researchers kan dah ramai sekarang. Teknologi pun makin hebat, makin canggih. Tapi kita kena fikir dari segi kita punya agama juga. Macam contoh saya mau buat clone. Tak, saya terfikir satu nama dalam kepala otak saya ni. Tapi tak apalah, abaikan. Contoh saya nak buat clone A, contoh kan. Tapi adakah clone A tu akan menyerupai, dari segi fizikal memang akan menyerupai A yang saya mahu. Tapi dia punya perangai, dia punya sifat mungkin, yelah mestilah takkan sama kan. Tapi yang senang cerita dia macam roh lah, roh tu. Sebab kita kan ada roh kita sendiri. Macam contoh Oteh ada roh dia, macam tu. Individu B contoh ada roh dia. So tidak akan ada yang boleh menyerupai roh tersebut. Macam tu kan. Mana boleh kan. Kalau Oteh seorang je lah. Mana boleh ada Oteh lain yang macam tu. Lagi satu, saya minta maaf sebab saya pernah buat satu rant video dekat TikTok sebelum ni. Saya macam cakap dah pasal ilustrasi dalam buku ni kan. Saya macam, kenapa lukisannya begini? Kenapa ilustrasinya begini? Kenapa macam tidak detail dan tidak kemas? Begitulah kononnya. Tapi masa saya tengok satu video dekat TikTok tadi, saya tak silap saya, sorry. Lisa Ritz. Saya nampak dia punya cover baru. Dia punya tajuk tu dekat atas. And then dia punya gambar ilustrasi perempuan tu kan, dia macam center dan diturunkan ke bawah. Lepas tu untuk kasut, mana kasut? Macam kasut pagoda. Sorry, saya lupa nama dia. Kasut pagoda dia ada ilustrasi lebih cantik, kemas, realistik begitu. Okay? Baguslah ada improvement. Gitu. Baguslah pihak penerbit buat perbaikan lah. So, saya suka dia punya, orang kata apa? Premise bukan. Dia punya ni, world building. Saya dapat bayangkan lah keadaan pagoda tu macam mana, lab diorang macam mana, lab Nawa. Saya suka sebab dia punya jalan cerita menarik. Watak dia ada development. Tidaklah watak itu begitu saja dari awal sampai habis. Dia tidak bosan. Okay. Dan watak-watak sampingan yang diwujudkan juga membantu dari segi Nawa punya improvement. Dia menunjukkan juga yang kita ni sebagai manusia kalau tengah down, kita masih boleh bangkit. Kalau kita tidak boleh bangkit dengan sendirinya, kita dia macam akan ada orang keliling kita yang boleh bantu kita untuk kita berdiri semula. Macam tu. Saya minta maaf kalau saya punya sharing session kali ni macam apa benda aku cakap ni, Oteh.
Adakah dia macam distopia juga? Saya tak tahu. Tapi dia macam, saya bayangkan dia sangat-sangat masa depan. Sangat-sangat sangat masa depan. Apa kau ni? Apa kau cakap ni? So, dia sangat macam, sangat futuristic, sangat modern, sangat berteknologi tinggi. Manusia sangat pandai, bijak, akal fikiran semua boom, va 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 boom. Macam tu. Semua hebat-hebat belaka. Teknologi sangatlah up to date. Macam itu. Okay, ya, saya rasa itu saja untuk audio sharing session untuk kali ini. Bye. Terima kasih kerana sudah dengar sharing session ni daripada awal sampai habis. Kita jumpa lagi di video akan datang. Saya minta maaf sekiranya ada banyak sangat salah, banyak sangat kurang dalam sharing session kali ini. Bye.